Anda telah bekerja keras, anda telah berusaha tanpa henti, menolak diri anda ke had semaksimal mungkin. Anda telah membaca semua buku, mengikuti semua nasihat dan melakukan segala-galanya dengan betul. Namun, matlamat yang anda kejar terasa semakin jauh. Seolah-olah semakin kuat anda menariknya. Semakin kuat ia menolak anda kembali. Anda mungkin tertanya-tanya, apa yang saya buat salah? Mengapa usaha keras saya tidak membuahkan hasil? Jawapannya mungkin mengejutkan anda. Masalahnya bukan kerana anda kurang berusaha. Masalahnya ialah anda terlalu berusaha. Selamat datang ke Paradoks Usaha, satu konsep yang mencabar semua yang pernah kita diajar tentang mencapai kejayaan. Hari ini kita akan meneroka bagaimana melepaskan kawalan, bukannya menggenggamnya dengan lebih erat, adalah kunci sebenar untuk membuka realiti yang anda inginkan. Kita akan menyelam jauh ke dalam persimpangan sains kuantum dan kesedaran untuk mendedahkan bagaimana tenaga, frekuensi dan penyerahan diri boleh mengubah perspektif anda dan membangkitkan kebijaksanaan yang lebih mendalam. Paradoks usaha adalah satu konsep yang berlawanan dengan intuisi. Kita diajar sejak kecil bahawa untuk mendapatkan sesuatu, kita mesti bekerja keras untuknya. Tetapi dalam alam tenaga dan frekuensi, peraturan ini berfungsi secara berbeza. Apabila anda terdesak untuk mewujudkan sesuatu, anda secara tidak sedar menghantar frekuensi kekurangan kepada alam semesta. Setiap pemikiran yang berbunyi, saya perlukan ini, saya mesti dapatkan ini, sebenarnya adalah pengisytiharan bahawa anda tidak memilikinya sekarang. Getaran ini, getaran kekurangan ini adalah apa yang anda siarkan ke medan kuantum. Fikirkan realiti sebagai cermin gergasi. Ia tidak memantulkan apa yang anda mahu atau apa yang anda laungkan. Ia memantulkan siapa diri anda pada tahap getaran. Apabila anda berada dalam keadaan bergelut, memaksa dan terdesak, cermin itu hanya boleh memantulkan kembali lebih banyak situasi yang akan membuatkan anda berasa bergelut, memaksa dan terdesak. Inilah sebabnya mengapa kejayaan besar sering datang dalam saat-saat yang paling tidak dijangka. Saat-saat apabila anda akhirnya berkata, cukuplah, saya lepaskan. Dalam saat penyerahan diri itu, anda berhenti melawan arus. Anda berhenti menyiarkan frekuensi kekurangan. Dan secara tiba-tiba, apa yang anda kejar selama ini mula mengalir ke arah anda dengan mudah. Ini bukan sihir. Ini adalah fizik. Ramai orang salah faham tentang konsep menyerah diri atau surrender. Mereka menyamakannya dengan sikap acuh tak acuh, putus asa atau kemalasan. Itu adalah salah faham yang besar. Menyerah diri dalam konteks manifestasi bukanlah satu keadaan pasif. Ia adalah satu keadaan koheren yang sangat aktif. Koheren bermaksud semua tenaga anda, fikiran anda, emosi anda dan kepercayaan anda semuanya selaras dan harmoni. Menyerah diri bermakna anda berhenti berjuang dengan realiti semasa. Dan sebaliknya, anda mula menghayati perasaan impian yang telah tercapai. Ia adalah peralihan daripada saya perlu buat ini berlaku kepada saya percaya ia sedang berlaku. Ia adalah tentang merasakan kelegaan, kegembiraan dan kesyukuran. Seolah-olah keinginan anda sudah pun berada di sini. Ini adalah tindakan penjajaran yang aktif. Anda secara sedar memilih untuk menyelaraskan frekuensi anda dengan realiti yang anda inginkan, bukannya menunggu secara pasif untuk ia muncul. Anda tidak menyerah pada impian anda. Anda menyerahkan perjuangan dan penentangan terhadapnya. Anda menyerahkan keperluan untuk mengawal setiap butiran bagaimana ia akan berlaku. Anda percaya pada proses dan dalam tindakan kepercayaan itu anda menjadi padanan getaran yang kuat untuk apa yang anda mahukan. Fikiran bawah sedar anda mengawal 95% daripada tingkah laku, pemikiran dan pengalaman anda. Ia adalah sebuah program yang berjalan di latar belakang,
dibentuk oleh pengalaman masa lalu, kepercayaan yang diwarisi dan ingatan emosi. Apabila anda cuba memaksa sesuatu berlaku melalui usaha sedar semata-mata, anda menggunakan hanya 5% daripada kuasa minda anda untuk melawan 95% program yang mungkin tidak selaras dengan matlamat anda. Ini adalah pertempuran yang pasti akan meletihkan. Fikiran bawah sedar tidak bertindak balas kepada logik atau kemahuan yang kuat. Ia bertindak balas kepada perasaan dan pengulangan. Inilah sebabnya mengapa berjuang dan memaksa seringkali menjadi sia-sia. Ia mencipta konflik dalaman yang menghalang proses manifestasi. Anda perlu memprogram semula 95% itu dan ia tidak boleh dilakukan dengan kekerasan. Mengapa usaha paksa begitu tidak produktif dari sudut saintifik? Jawapannya terletak pada sistem saraf kita dan fizik kuantum. Apabila anda berada dalam keadaan tertekan, terdesak dan sentiasa berusaha keras, anda mengaktifkan sistem saraf simpatetik anda, iaitu tindak balas lawan ataupun lari. Keadaan ini membanjiri badan anda dengan hormon stres seperti kortisol dan adrenalin. Dari segi evolusi, ini berguna untuk melarikan diri daripada pemangsa, tetapi dalam kehidupan moden, ia mengecilkan persepsi anda. Anda menjadi terlalu fokus pada masalah, tidak dapat melihat penyelesaian kreatif yang mungkin berada di sekeliling anda. Otak anda secara literalnya berada dalam mod kelangsungan hidup, bukan mod penciptaan. Sebaliknya, apabila anda berada dalam keadaan santai, percaya dan menyerah, anda mengaktifkan sistem saraf parasimpatetik, iaitu keadaan rehat dan hadam. Dalam keadaan ini, gelombang otak anda melambat, jantung anda menjadi lebih koheren dan kesedaran anda berkembang. Anda menjadi lebih terbuka kepada idea baru, gerak hati dan peluang. Dari perspektif kuantum, segala-galanya wujud sebagai gelombang kebarangkalian dalam medan kuantum. Anda sebagai pemerhati meruntuhkan kebarangkalian ini menjadi realiti melalui tumpuan dan tenaga anda. Seorang pemerhati yang kalut, tertekan dan tidak koheren akan meruntuhkan realiti yang sama, kalut dan tidak koheren. Sebaliknya, seorang pemerhati yang tenang, fokus dan koheren mempunyai keupayaan yang jauh lebih besar untuk mempengaruhi medan kuantum dan meruntuhkan realiti yang selaras dengan keadaan dalaman mereka. Inilah sebabnya mengapa meditasi dan keadaan tenang adalah alat yang sangat berkuasa dalam manifestasi. Ia menenangkan sistem saraf anda dan menjadikan anda pemerhati kuantum yang lebih berkesan. Sekarang, mari kita perjelaskan sesuatu yang sangat penting. Melepaskan bukan bermakna tidak melakukan apa-apa. Terdapat perbezaan besar antara tindakan paksa dan tindakan berinspirasi. Tindakan paksa datang dari tempat ketakutan dan kekurangan. Ia terasa seperti satu perjuangan. Anda melakukannya kerana anda fikir anda perlu. Kerana anda takut jika anda tidak melakukannya, anda tidak akan mendapat apa yang anda mahu. Tindakan ini membawa tenaga desakan dan kekurangan yang seperti yang kita bincangkan sebenarnya menolak keinginan anda. Tindakan berinspirasi sebaliknya datang dari tempat penjajaran dan aliran. Ia muncul secara semula jadi apabila anda berada dalam keadaan koheren. Ia terasa mudah, ringan dan betul. Ia bukan sesuatu yang anda paksa. Ia adalah sesuatu yang anda rasa terdorong untuk lakukan. Ia adalah panggilan telefon yang tiba-tiba anda rasa perlu buat. Buku yang tiba-tiba anda rasa perlu baca. Atau jalan yang tiba-tiba anda rasa perlu ambil. Kuncinya ialah jangan bertindak untuk mendapatkan keadaan. Dapatkan keadaan dahulu, kemudian bertindak dari situ. Selaraskan tenaga anda terlebih dahulu. Masuk ke dalam perasaan impian yang telah tercapai. Dari ruang koheren itu, anda akan menerima gerak hati dan idea. Itulah tindakan berinspirasi.
Tindakan itu adalah sebahagian daripada proses manifestasi yang menyeronokkan, bukan satu perjuangan yang meletihkan untuk sampai ke sana. Apabila anda berhenti berusaha dan sebaliknya fokus pada keadaan dalaman anda, sesuatu yang ajaib mula berlaku. Medan tenaga peribadi anda yang merupakan gabungan pemikiran dan emosi anda mula mencapai keadaan koheren. Dalam fizik, ini dipanggil resonance. Apabila satu objek yang bergetar diletakkan berdekatan objek lain, objek kedua akan mula bergetar pada frekuensi yang sama. Ini dipanggil entrainment. Begitu juga apabila medan tenaga peribadi anda menjadi koheren dan kuat, ia mula mempengaruhi atau menyelaraskan medan kuantum di sekeliling anda. Realiti mula menyusun semula dirinya untuk sepadan dengan frekuensi baru anda. Inilah asal-usul synchronicity, iaitu kebetulan yang bermakna. Anda mula bertemu orang yang tepat pada masa yang tepat. Anda terjumpa maklumat yang anda perlukan. Peluang yang sempurna seolah-olah jatuh ke riba anda. Ini bukan kebetulan. Ini adalah alam semesta yang bertindak balas kepada getaran koheren yang anda pancarkan. Daripada mengejar realiti yang anda inginkan, anda menjadi magnet yang menariknya ke arah anda. Epigenetik juga menyokong idea ini, menunjukkan bahawa persekitaran dalaman kita, iaitu emosi dan kepercayaan kita, boleh memberi isyarat kepada jin kita untuk mengekspresikan diri dengan cara yang berbeza, membuktikan bahawa keadaan dalaman kita mempunyai kuasa untuk mengubah realiti fizikal kita. Salah satu sebab utama mengapa ramai orang kembali kepada usaha paksa adalah kerana proses manifestasi sengaja tidak telus sepenuhnya. Alam semesta tidak memberikan anda peterjalan yang lengkap dari titik A ke titik B. Sebaliknya, ia memberikan anda serpihan, kepingan teka-teki, tanda dan gerak hati. Ia memberi anda langkah seterusnya, bukan 10 langkah di hadapan. Fikiran logik kita membenci ini. Ia mahu melihat keseluruhan gambar. Ia mahu mengawal proses dan merancang setiap langkah. Apabila ia tidak dapat melihat keseluruhan jalan, ia menjadi cemas dan mula memaksa. Cuba menyusun kepingan teka-teki itu dengan cara yang tidak sepatutnya. Kemahiran sebenar dalam manifestasi adalah untuk belajar mempercayai proses dan bergerak ke hadapan dengan maklumat yang tidak lengkap. Ia adalah tentang mengambil langkah seterusnya yang diilhamkan, walaupun anda tidak tahu ke mana ia akan membawa anda. Setiap kali anda mempercayai dan bertindak berdasarkan satu serpihan, alam semesta akan memberi anda serpihan seterusnya. Ia adalah satu tarian kepercayaan dan tindakan berinspirasi. Apabila anda cuba memaksa gambaran penuh, anda mencipta penentangan dan kekecewaan. Tetapi apabila anda belajar untuk menikmati perjalanan, mempercayai setiap langkah dan membiarkan jalan itu terbuka di hadapan anda, proses itu menjadi satu pengembaraan yang menarik dan bukannya satu perjuangan yang membosankan. Jadi, bagaimana anda boleh mula mengintegrasikan prinsip ini dalam kehidupan harian anda? Ia bermula dengan kesedaran. Setiap kali anda mendapati diri anda berjuang, menolak atau berasa tertekan tentang matlamat anda, berhenti sejenak. Tarik nafas dalam-dalam. Kenal pasti bahawa anda telah tergelincir ke dalam mod usaha paksa. Jangan menghukum diri sendiri. Hanya perhatikan. Kemudian, buat pilihan secara sedar untuk beralih. Alihkan tumpuan anda dari apa yang perlu anda lakukan kepada bagaimana perasaan anda. Tanya diri anda, bagaimana rasanya jika impian saya sudah menjadi kenyataan sekarang? Tutup mata anda dan benar-benar rasakan emosi itu. Rasakan kelegaan, rasakan kegembiraan, rasakan kesyukuran. Bertahan dalam perasaan itu selama beberapa minit. Jadikan ini amalan harian anda. Semakin kerap anda melawat keadaan perasaan ini,
semakin ia menjadi titik set getaran dominan anda. Untuk membantu mengukuhkan peralihan ini, saya mahu anda mula menggunakan satu pengisytiharan yang kuat. Setiap kali anda merasa penentangan, katakan dengan kuat atau dalam hati anda, saya izinkan ia menjadi mudah. Ungkapan mudah ini adalah arahan yang kuat kepada minda bawah sedar dan alam semesta. Dan alam, ia memberi isyarat bahawa anda melepaskan perjuangan dan membuka diri kepada aliran dan kemudahan. Sekarang, saya mahu anda jeda sekejap dan taip di ruangan komen di bawah. Saya izinkan ia menjadi mudah. Rasakan tenaga di sebalik kata-kata itu semasa anda menaipnya. Mengekalkan keadaan penyerahan dan aliran ini adalah satu amalan, bukan destinasi. Akan ada hari-hari di mana keraguan dan corak pemikiran lama akan muncul semula. Fikiran bawah sedar anda yang telah diprogramkan selama bertahun-tahun untuk percaya pada perjuangan tidak akan menyerah dengan mudah. Keraguan mungkin berbisik, ini tidak akan berjaya. Kamu perlu berbuat lebih banyak. Kamu hanya malas. Apabila ini berlaku, adalah penting untuk tidak melawan keraguan itu dengan kekerasan, kerana itu hanya akan menguatkannya. Sebaliknya, akui pemikiran itu tanpa pertimbangan. Lihat ia sebagai sisa program lama. Kemudian, dengan lembut, alihkan tumpuan anda kembali kepada keadaan yang anda inginkan. Kembali kepada perasaan impian yang telah tercapai. Kembali kepada pengisytiharan anda, saya izinkan ia menjadi mudah. Fikirkan ia seperti melatih anak anjing. Anda tidak menjerit padanya apabila ia tersasar. Anda dengan lembut membimbingnya kembali ke tempat yang sepatutnya. Setiap kali anda dengan lembut mengalihkan tumpuan anda daripada keraguan kepada kepercayaan, anda sedang mengukuhkan laluan saraf yang baru. Anda sedang membina otot penyerahan diri anda. Ingat, ajaran kuno dari pelbagai tradisi spiritual, dari Vedanta hingga ajaran dalam kitab suci, semuanya menekankan kepentingan melepaskan keterikatan pada hasil. Ini bukan idea baru. Ia adalah kebijaksanaan abadi. Apabila anda benar-benar percaya bahawa ada kuasa yang lebih tinggi yang menyusun atur perkara untuk kebaikan tertinggi anda, penyerahan diri menjadi lebih mudah. Anda tidak perlu memikul beban dunia di bahu anda. Anda boleh melepaskan dan mempercayai aliran kehidupan. Kesimpulannya, perjalanan daripada perjuangan kepada manifestasi yang mudah adalah peralihan yang mendalam dalam kesedaran. Ia adalah peralihan daripada memaksa kepada mengalir, daripada mencuba kepada menjadi, daripada mengawal kepada membenarkan. Anda telah menghabiskan sebahagian besar hidup anda dengan kepercayaan bahawa nilai anda terikat dengan seberapa keras anda bekerja dan berjuang. Hari ini, saya menjemput anda untuk menerima kebenaran yang lebih tinggi. Nilai anda adalah wujud dan kuasa anda tidak terletak pada kekuatan anda, tetapi pada keupayaan anda untuk selaras dengan aliran alam semesta yang lebih besar. Manifestasi bukanlah fungsi kekerasan, ia adalah fungsi resonance. Tugas anda bukanlah untuk membuat sesuatu berlaku, tetapi untuk menjadi padanan getaran bagi realiti yang anda ingin alami. Dengan beralih daripada keadaan kekurangan dan desakan kepada keadaan kepercayaan, kesyukuran dan koheren, anda menjadi magnet yang kuat untuk keajaiban. Hentikan perjuangan. Hentikan paksaan. Tarik nafas, lepaskan dan izinkan ia menjadi mudah. Realiti yang anda impikan bukan sahaja mungkin. Ia sedang menunggu anda untuk menyelaraskan diri dengannya. Jika video ini memberi resonans kepada anda dan anda bersedia untuk melepaskan perjuangan dan melangkah ke dalam aliran, pastikan anda menekan butang suka dan langgan. Kongsikan video ini dengan seseorang yang mungkin perlu mendengar mesej ini hari ini. Sertai komuniti kami para pencipta sedar dengan meninggalkan komen di bawah dengan pengisytiharan terakhir. Saya izinkan ia menjadi mudah. Jadi,
Terima kasih kerana bersama saya dalam perjalanan ini untuk mengingati siapa diri anda sebenarnya.